أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnianya. Pada malam ini dapatlah kita sama-sama sekali lagi berkumpul di dalam rumah Allah untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, orang-orang yang membaca Al-Quran, belajar tentang Al-Quran, diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, dan juga disebut-sebut nama kita kepada penduduk langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan memberikan kepada kita kemudahan dalam beramal dengan isi kandung Al-Quran. Marilah sama-sama kita berniat i'tikaf. Mudah-mudahan kita berada dalam rumah Allah ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita sambung pengajian tafsir mubin, tafsir surah Al-Fatihah dan juzuk 30. Kita dah bincang berkenaan dengan tafsir surah An-Naba. Kita bincang daripada ayat 1 sampailah kepada ayat berapa dah? Ayat 30 lah. InsyaAllah hari ini kita sambung 31 sehinggalah selesai. Surah An-Naba ni, seperti mana kita dah bagi tahu minggu lepas, antara surah yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubat. Kedahsyatan surah An-Naba ni turun pada Nabi menyebabkan Nabi berubat. Ada beberapa surah yang menyebabkan Nabi berubat, dan semua surah tersebut rata-rata bercerita berkenaan dengan kiamat. Antara surahnya surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, surah An-Nazi'ah. Itu surah-surah semua tu bercerita berkenaan dengan kedahsyatan hari kiamat. Antara mukjizat Al-Quranul Karim, dia bagi tahu kepada kita perkara yang akan datang, dan perkara yang akan datang itu merupakan faktual, benda yang pasti akan berlaku, bukan perkara dongengan yang kita baca. Sebab tu perkara yang pertama, sebelum kita baca Al-Quran, kita kena jadi orang yang beriman terhadap wahyu Allah, beriman terhadap kitab-kitab. Apabila kita membaca Al-Quran dengan penuh keimanan, maka mesej-mesej, makna-makna Al-Quran yang kita faham tu senang kita nak amal. Tak berbeza dengan kita baca bacaan yang lain. Bacaan yang lain boleh jadi rekaan, walaupun masuk dalam surah khabar sekalipun, boleh jadi pendakwaan itu pendakwaan yang tidak benar. Tapi kalau kita baca Al-Quran sebagai orang beriman, beriman kepada kitab, beriman kepada kitab, iaitu beriman pada salah satunya kitab Al-Quran, dengan penuh keimanan, yang mana janji-janji Allah itu pasti berlaku. Apa yang Allah sebut, balasannya itu pasti akan berlaku. Hari kiamat pasti akan berlaku. Itu berkenaan dengan mukjizat Al-Quran. Jadi kita dah bincang berkenaan dengan orang musyrik tidak percaya kepada akan yaumul hisab, yaumul qiyamah. Dia tak percaya. Dalam surah An-Naba cerita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku yang menciptakan alam ini, menciptakan engkau, menciptakan sesuatu daripada tidak ada kepada ada,
maka teramat mudahlah aku nak menghidupkan balik manusia yang dulu tak ada jadi ada. Ni kan daripada yang ada dah kepada hidup semula. Itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang dahsyatnya balasan neraka kepada mereka yang ingkar akan ayat-ayat Allah. Kedahsyatan berlaku pada hari kiamat dan juga dahsyat bagi mereka-mereka yang akan masuk ke dalam neraka. Kita dah bincang pada minggu lepas. InsyaAllah minggu ni kita bincang berkenaan dengan nikmat-nikmat ahli syurga. Seperti mana kita bagi tahu dalam surah ini, dia bagi kepada kita tentang peringatan dan juga kabar gembira. Bagi kita amaran supaya jangan buat benda yang dilarang Allah. Bagi kita motivasi untuk kita laksanakan perintah Allah. Jadi itu metod Al-Quran. Ada yang dipanggil targhib, ada yang panggil tarhib. Targhib nak ajak orang mendekat. Tarhib nak suruh orang menjauh, lari daripada perkara yang ditegah oleh Allah. Jangan dekat-dekat. Perkara yang Allah suruh menghampiri, hampir. Dekat lagi. Kalau dah buat baik, nak buat lagi baik. Itu berkenaan dengan metod targhib dan tarhib di dalam surah An-Naba. Sekarang kita bicara berkenaan dengan ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innalil muttaqina mafaza. Kalau ahli neraka, inna jahannama kanat mirsada. Itu tempat ahli neraka, Jahannam, yang sentiasa mengintai-ngintai, bersiap sedia dah nak terima ahli neraka masuk ke dalam neraka. Manakala ahli syurga, tempat dia, kita tengok baca inna tu sesungguhnya, pasti sesungguhnya, penegasan kat situ inna untuk digunakan sebagai taukid dalam bahasa Arab. Taukid maksudnya untuk penegasan. Kalau sebut orang baik-baik ni, orang mukmin ni, orang bertakwa ni masuk ke dalam syurga, ayat biasa. Inna, sebut inna, pasti penegasan berlaku kat situ. Inna lil muttaqin, sesungguhnya untuk orang-orang bertakwa, mafaza. Mafaza itu tempat kejayaan, tempat orang-orang berjaya. Masa orang berjaya sambut kejayaan yang sebenar. Tempat duduk orang berjaya ni adalah syurga. Itulah tempat duduk orang berjaya. Dan masa kejayaan itu bila? Masa kejayaan yang sebenar adalah di hari akhirat. Atas muka bumi ni mungkin dilihat berjaya, rupanya muflis di akhirat. Lihat kaya raya di dunia, rupanya muflis kat akhirat. Nampak macam berjaya kat dunia ni, rupanya sengsara di akhirat. Hak mana kita nak? Hak kita nak kejayaan yang sebenar. Kejayaan ilal abad, kejayaan yang abadi. Lepas tu tak ada dah kematian. Sebab tu kita ni orang mukmin, orang muttaqin ni kena tamak kepada akhirat. Dunia hanya di tangan. Hati itu akhirat, dunia hanya di tangan. Bukan cinta kepada dunia, itu penyakit orang akhir zaman. Al-wahnu. Al-wahnu, cinta dunia, takut mati. Umat akhir zaman akan dihinggap satu penyakit al-wahnu. Apa tu wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wa karahatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Orang muttaqin, dia tak benci kematian. Kematian tu jendela kepada nikmat. Sebab tu lubang kubur tu boleh jadi taman syurga, boleh jadi lubang neraka. Jadi kenapa orang mukmin nak kena takut?
dia mati. Dia nak berpindah kepada alam yang lebih baik lagi pada dunia yang penuh dengan ujian, penuh dengan orang melakukan kezaliman, penuh ketidakadilan. Jadi seseorang tu apabila dia takut mati, artinya persiapan tidak cukup. Kita tanya pada diri kita. Tanya pada diri masing-masing, jangan tanya orang lain. Kita ni hari ni duk lalu kubur, duk hantar orang pergi ke kubur, jiran sebelah rumah kita mati, keluarga kedekat kita mati. Apa kesan kematian yang kita tengok daripada diri kita? Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati itu sebagai nasihat, peringatan pada diri kita. Tapi kita lihat kematian ni macam mana? Biasalah. Tak rasa kita nanti ada dalam kubur tu. Dan kita kena pastikan dalam kubur tu kita nak macam mana? Atas dunia ni tempat kita mazra'ul akhirah. Tempat kita bercucuk tanam ni kat dunia ni hari ni. Nak menentukan lubang kubur kita nanti tu taman syurga ke ataupun lubang neraka. Jadi kita kena beramal sampailah kita tak takut mati. Sampailah kita tak takut mati. Sebab kita nanti akan pergi menuntut janji Allah kepada orang-orang muttaqin. Mafaza, tempat kejayaan. Jadi sebab itulah tidak pelik rukun khutbah itu berpesan kepada ketakwaan. Bukan pada pesan benda lain, benda besar untuk jadi orang bertakwa. Sebab orang bertakwa lah akan berjaya nanti. Jadi kita nak tahu tu orang bertakwa tu macam mana tu, nak tahu. Adakah kita ni tergolong dalam golongan orang yang bertakwa? Nak tahu apa ciri-ciri orang bertakwa? Innalil muttaqina mafaza. Takwa ni adalah wiqayah. Wiqayah artinya pengawasan. Dia rasa diawasi oleh Allah sentiasa. Rasa hidup ni berjaga-jaga. Berjaga-jaga takut jatuh ke lembah kebinasaan. Duduk dalam jaga sama. Duduk dalam berhati-hati selalu. Wiqayah. Maksud takwa juga imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, iaitu buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, tinggal apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itulah takwa. Takwa juga dinyatakan dalam hadis. At-taqwa hahuna. Takwa tu dalam hati. Orang tak nampak pada pakaian. Pakaian macam orang soleh, tapi hak jadi tilikkan Allah hak dalam hati. Takwa juga nyatakan dalam hadis apa lagi? Ittaqullah haitsuma kunta. Nabi pesan, bertakwalah kepada Allah mana pun kamu berada. Kalau depan orang ni payah kita nak buat kemaksiatan, kecuali hak memang tak malu sungguh, memang menjaharkan kemaksiatan yang dia buat. Ini satu tahap kejahatan yang level tinggi lah. Nak buat apa kita nak jadi jahat level tinggi ni? Selalunya orang mukmin, orang beriman tu depan orang memang dia tak akan buat jahat. Bila dia buat jahat? Ketika tak ada orang. Sebab tu takwa ni rasa pengawasan walau tak ada orang. Ada orang, tak ada orang. Kalau orang berjual beli, tukang beli tu, waktu ada orang pun dia jujur, tak ada orang pun dia jujur. Mata kita Allah SWT bagi ni, ada orang kita tengok benda baik, tak ada orang pun tengok benda baik. Hari ni musibah bab tengok menengok ni. Ada satu penceramah tu di sekitar dekat masjid, seorang pok cik, yang ni tak berlaku zaman dulu, saya pasti dah yakin. Tuan-tuan dulu pun tak rasa benda ni berlaku dulu. Orang bawa telefon di ke masjid ni tak berlaku zaman dulu. Tengok telefon, ada orang memang tengok telefon, nak tengok Quran, memang ada. Ada surah tempat saya pun dia selalu bawa iPad pergi ke surah untuk baca Quran. Sebab iPad ni kan dia boleh zoom, koha besar,
buat kecil. Dalam Quran ni kan statik je dia punya saiz dia. Tapi yang ceramah ni cerita, saya tengok Pak Cik ni duduk tengok benda tok senonoh dalam masjid. Allah Rabbi, dalam masjid tu duduk tengok benda tok senonoh. Allah Akbar. Itu dalam masjid. Dalam masjid ni mulia dia sebab kita guna untuk ingat Allah. Kalau tempat yang semulia-mulia, tempat-tempat dinisbahkan kepada Allah ni pun, kerana kemuliaannya tak menyebabkan kita dijaga anggota badan kita, nak duduk kat mana lagi? Nak duduk kat mana lagi supaya kita ni ingat Allah? Allah Rabbi. Orang bertakwa, imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Kita dapat juga makna takwa ni daripada kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia kata takwa ni al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Mesti ada takut. Mesti kena ada takut. Tak boleh kita relax je. Mesti kena ada takut akan azab Allah tu. Bila baca tentang azab, rasa takut. Jangan kata ke orang sebelah, tak takut Tuhanmu. Kita tanya diri kita, takut Tuhan ke aku? Kena ada perasaan takut. Takut ni perasaan. Dia sendiri je tahu. Al-khawfu minal jalil. Wal-amalu bit-tanzil. Dan beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal dengan Al-Quran. Baca dan amal dengan Al-Quran. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. War-ridha bil qalil, ataupun wal qanaah bil qalil. Redha dengan yang sedikit. Redha dapat sedikit tu redha. Yang sedikit tu redha. Apa yang kita terima hari ni, rezeki kita tu kita redha dengan apa yang sedikit. Ada orang redha tiga banyak. Oh, tiga banyak senang, semua orang boleh redha tiga banyak. Alhamdulillah banyak. Tahun ni dapat apa, rezekinya banyak, duriannya menjadi. Time tak jadi, salah Tuhan, salah ke cuaca lah, macam-macam salah. Time banyak senang, tapi time sikit. Sebab tu sebut orang bertakwa ni time sikit je. Redha pun perbuatan hati juga. Wal isti'dad ila yaumir rahil, dan buat persiapan untuk hari kita berkelana nanti itu, hari akhirat. Buat persiapan terhadap hari akhirat. Itulah orang yang bertakwa. Sebab tu apa, selalu kita sebut, Tok Imam selalu sebut apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ayat Al-Quran tu. Berbekallah kamu semua. Sesungguhnya bekalan yang paling baik itu adalah bekalan takwa. Nak bawa takwa lah. Kita semua ni nak bawa takwa depan Allah, supaya kita masuk ke tempat orang-orang yang berjaya. Innalil muttaqina mafaza. Adakah orang yang bertakwa ni dia jaga hubungan dengan manusia je? Dengan Allah je? Adakah orang bertakwa ni jaga hubungan dengan Allah saja? Dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Cerita pasal orang bertakwa ni. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah pergi ke maghfirah Allah. Pergi kepada keampunan Allah. Pergi dengan apa? Dengan amalan soleh. Nescaya Allah SWT akan persiapkan kepada orang yang bergegas kepada Allah ini dengan amalan solehnya, pergi kepada rahmat Allah ni, jannah, syurga. Syurga tu macam mana? Seluas langit dan bumi. Syurga seluas langit dan bumi. Disediakan pada orang bertakwa. Apa ciri-cirinya?
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa ni dia infak ke jalan Allah waktu senang dan susah. Waktu senang pun dia infak, waktu susah dia infak. Sebab tu jangan tunggu senang nak infak jalan Allah. Tapi infaklah sampai kita senang. Infak jalan Allah dia tak kira banyak ke sikit, dia kira ikhlas. Keikhlasan tu. Kalau tak ada banyak, bagi sikit. Infak ke jalan Allah. Wal-ladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh. Nak orang yang bertakwa ni juga menahan marah. Bukan sikit-sikit nak marah. Ciri orang bertakwa ni dia tenang. Dia tak semua benda nak marah tunjuk gesture. Dengan manusia kira juga. Pada hartanya tak kedekut. Pada PR dia pun tidak sombong. Wal'afina 'anil nas, dan dengan sesama manusia ni senang nak bagi kemaafan. Ni hak payah ni. Senang nak bagi kemaafan. Kalau orang buat salah pada dia, maaf. Sebelum tidur maaf, dah belaka. Hak dia, orang buat salah pada dia, maaf. Bila kita maafkan orang, kita akan dapat satu kelapangan hati yang sangat luas. Orang bertakwa bukan hanya hubungan dengan Allah dan manusia juga. Adakah orang bertakwa ni tak buat dosa? No. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, kalau dia ni buat satu kejahatan dan menzalimi diri sendiri, kita buat jahat ni ibarat kita buat zalim pada diri sendiri. Zakarullah, dia ingat Allah. Artinya orang bertakwa bukannya orang kosong maksiat. Bila dia buat maksiat, dia ingat Allah. Fastaghfaru li dhunubihim, dia minta ampun atas dosa-dosa dia. Bila kita minta ampun pada Allah, pasti Allah ampunkan. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan tidak ada yang boleh mengampunkan dosa itu melainkan Allah. Itu ciri-ciri orang bertakwa tu, kena masukkan dalam jiwa kita, kena kenal siapa orang bertakwa, nak ikut jejak langkah dia. Masuklah kita ke mafaza, tempat-tempat orang yang berjaya. Macam mana tempat orang berjaya ni? Syurga ni macam mana? Ni salah satu description lah dia terangkan tentang surah ni, terangkan tentang syurga. Banyak lagi surah-surah lain cerita pasal syurga. Antaranya, apa gambaran syurga ni? Hadaiqa wa a'naba, taman-taman bunga dan kebun-kebun buah-buahan. Wa a'naba, terutamanya anggur. Syurga ni gambaran dia adalah seperti taman-taman. Taman-taman ni apa yang kita bayangkan bila kita tengok taman? Hak serabut jadi tenang, hak kosong jadi lapang. Secantik-cantik rumah sekalipun, semewah-mewah rumah sekalipun, nak kena ada juga taman. Kalau tak ada taman, rasa tak tenang. Allah yang ciptakan manusia, Allah yang ciptakan syurga, Allah tahu apa yang diperlukan oleh manusia. Allah tahu apa ganjaran yang bila dia bagi, semua orang akan puas hati. Adapun kalau pemberian manusia, kalau kita bagi, ada orang puas hati dengan pemberian kita, ada orang tak puas hati, ada orang dedah rumah dia. Tak, kita main cabutan bertuah, kita boleh TV katakan, ada orang yang tak ada TV di rumah, sukarlah boleh TV. Kita boleh, kita ada 14 dah TV di rumah. Jadi 15, tak suka. Tapi syurga Allah bagi kepada orang mukmin, orang muttaqin ini, semua orang berpuas hati dengan pemberian Allah. Dia cipta manusia, dia tahu apa yang menyebabkan manusia ni puas hati dengan pemberian akhir nanti. Taman-taman, mungkin ada orang baca hari ni, dia taman-taman. Kita kena ambil satu kaedah daripada hadis Nabi SAW tentang syurga. Apa itu syurga? Kata Nabi SAW, syurga ni ma la ainun ra'at, apa yang mata tak pernah lihat, wala udhunun sami'at, apa telinga tak pernah dengar.
wala khatara ala qalbil bashar, apa yang tak pernah gambar pun dalam fikiran manusia. Nikmat syurga macam mana? Cuba kita bayangkan nikmat paling nikmat yang kita tahu. Gambaran dia macam mana pada mata kita. Bukan macam tu. Nikmat lagi. Mata tak pernah lihat. Nak lihat macam mana? Syurga ni bukan kat dunia. Telinga tak pernah dengar. Apakah pendengar yang paling nikmat yang kita pernah dengar? Bukan macam telinga kita pernah dengar. Yang dahsyat lagi, gambaran ataupun yang pernah kita terfikir tu pun bukan macam tu. Seindah apa pun yang kita cuba fikirkan, bukan macam tu. Itu satu kaedah. Jadi bila kita taman, bukan taman macam tempat kita ni. Bila sebut anggur, bukan anggur macam tempat kita ni. Bukan rupanya sama, rasanya jauh beza. Bila disebut kat sini anggur, bukan maksudnya ada anggur je. Anggur gambaran satu buah yang paling sedap dan paling senang makan. Tak ada kesulitan. Kalau durian nak cekoh lagi, gambaran susah. Kat akhirat tak ada benda susah. Semuanya benda senang. Gambaran kesenangan, nak menikmati itu tak perlu ada kudrah. Kita nak kena berkeringat nak dapatkan satu nikmat tu. Tidak. Kat syurga tak ada kepenatan. Jadi gambaran kat situ anggur, bukan kata ada anggur saja. Sebut satu yang dimaksudkan semua jenis apa buah-buahan tu semuanya ada. Jangan risau. Nak tunjuk siapa keindahan. Syurga ni indah. Syurga ni indah. Syurga ni nikmat dia tak kita bersusah-susah. Wa kawa'iba atraba. Jadi itu nikmat juga. Nikmat dan perawan-perawan yang sebaya umurnya, pasangan-pasangan yang sama umur. Kenapa sebut sama umur? Kita fikir ni sebuah dunia ni lah. Dia dekat akhirat ni, dekat gambaran syurga ni, dia tak ada komplain. Tak ada orang komplain tentang syurga. Macam hari ni, walaupun dia duduk apartmen semahal mana pun, akan ada komplain daripada penduduk tu. Akan ada komplain. Duduk semewah mana pun akan ada komplain. Kita duduk kat syurga, dia tak ada komplain. Pasangan kita sebaya. Bila sebaya, kita tak ada merungut. Kalau hari ni gambaran saja. Kalau cinta tu kira. Cinta ni melebihi segalanya. Ada orang kahwin dengan orang tua tak? Cinta melebihi segalanya lah. Tak apalah saya nak kahwin dengan orang tua. Tapi satu tahap dia ada juga komplain. Lampaklah abang ni. Dah orang tua dah. Apalah abang ni tak nampak ke? Dia muda nikah dengan lelaki tua. Dan ada kot komplain. Cinta tak cinta pun akan ada masa yang tenaga, energi tu tak sama kuat. Kita semua pernah muda. Kita pernah bini sama-sama muda. Dia tahu apa yang akan berlaku. Muda dengan muda ni kita semua faham. Tak perlu kita nak menjelaskan lebih lanjut. Sebaya kita sama umur dengan bini kita. Perawan-perawan tu sama umur. Jadi kenikmatan yang paling maksimum lah. Kenikmatan berpasangan paling maksimum bila kita ni sama umur. Tak ada komplain. Yang ni tuan-tuan dan puan lebih arif lagi daripada saya. Wa ka'san dihaqa. Serta piala atau gelas yang penuh dengan minuman. Kenapa sebut pasal minuman kat sini? Sebab ahli syurga tu kalau kita tengok, sebenarnya ayat-ayat tentang syurga ni dia balas kepada ahli neraka. Ahli neraka tu, kalau kita ingat, kita pasal minuman dia tu macam mana? La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Tidak dapat merasai udara yang sejuk, tidak pula sebarang minuman, kecuali air panas yang menggelgok. Jadi dia panggil nak timbal balas tu, syurga kat neraka minuman panas.
Tapi kat syurga cerita juga lah pasal minuman. Nak tahu juga kat syurga ni macam mana. Wa ka'san diha serta piala atau gelas. Gelas yang cantik yang penuh dengan minuman. Minuman dalam syurga ada 4 jenis. Iaitu yang pertama arak. Arak yang selalu disebut. Arak dalam syurga dia punya ciri-ciri itu lazat. Ciri-ciri dia lagi tidak memabukkan. Bukan macam arak kat atas muka bumi ni. Sungai-sungai itu sungai-sungai arak. Jangan bayangkan kasba atau centong tu busuk lagi tu todi, bukan hak kita pun. Arak minuman ahli syurga. Susu. Arak, susu, lagi apa? Madu, lagi air. Jadi 4 minuman ahli syurga. Bukan kata arak, pakai tegak arak belakang. Air pun ada. Air pun ada, susu pun ada, madu pun ada. Minuman ahli syurga. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia, dan tiada pula perkataan yang dusta, perkataan yang mengarut-mengarut ni. Artinya tidak ada gangguan. Kita nak nikmat sesuatu nikmat ni, kalau ada gangguan jadi tak nikmat juga. Tak. Kita nak makan benda sedap, tiba-tiba ada bau busuk. Jadi potong selera tu, potong selera. Kita nak makan, tiba-tiba ada orang duk cakap bodoh lah, cakap kasar lah, kita duk dengar cakapan dia. Sebab kalau anggota badan kita ni paling masuk cepat adalah telinga. Paling masuk cepat adalah telinga. Mata dia kena pergi, pusing. Telinga ni kita lagi mana kita tak tutup, dia dengar. Jadi kita nak menikmati syurga, nikmat-nikmat syurga yang atas ni, kalau kita dengar benda yang dusta, benda yang lara, jadi kenikmatan tu akan terpotong. Kalau kita tengok ni sebuah dunia ini, kita nak makan, tiba-tiba kita dengar lagi benda-benda yang mengarut, mendengar lagi orang duk cakap kita bagi kedai air tu sedap dah. Ada orang sebelah meja kita tu cakap duk nyapung faham, mencarut, cakap bodoh. Jadi kita nak menikmati minuman sedap ni pun terbantut. Tak dengar kat syurga, tak dengar perkara yang sia-sia, tak dengar perkara dusta. Artinya kita dapat menikmati nikmat tu secara maksimum dalam syurga. Tak ada gangguan. Hari ni ada gangguan jiran lah, macam-macam ini. Jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan daripada Tuhanmu, iaitu satu limpah kurnia yang dikira cukup. Orang yang terima nikmat dalam syurga nanti, semua akan rasa cukup. Tak ada pun hak rasa tak puas hati Allah bagi ni tak padang dengan beramal kat dunia dulu. Tak padang, tak ada. Semua akan rasa cukup dengan pemberian. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang mentadbirkan 7 petala langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Tuhan yang Maha Pemurah. Tidak ada sesiapa pun diberi kuasa berkata-kata dengannya untuk memohon pertimbangan tentang balasan atau pengundian. Nanti yaumul hisab nanti tak ada orang pun boleh query. Apa kita dapat banyak ni je? Tak ada. Tak ada orang yang berani nak lawankan keputusan Allah akan hisabnya tu. Tak ada orang dah nak berani nak komplain. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Hari tersebut itu, pada masa itu Jibril dan malaikat-malaikat lain-lain berdiri bersaf-saf. Berdiri secara saf. La yatakallamuna illa man adhina lahu Rahman. Tidak ada sesiapa yang berani berkata-kata. Malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah tu pun tak diberi izin untuk bercakap-cakap, melainkan orang yang diberi izin sahaja. Dia kan pulak kita ni manusia banyak dosa ni. Malaikat pun senyap pada hari pembalasan nanti tu.
Melainkan siapa yang boleh bercakap? Melainkan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala as-sawaba. Kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah, serta ia berkata benar. Dzalikal yaumul haqq. Itulah keterangan-keterangan tentang hari kiamat yang sungguh tetap berlaku. Hari kiamat ni hari yang pasti berlaku. Hari kiamat tu pasti berlaku, hisab tu pasti berlaku, mizan tu pasti berlaku. Semua mahsyar tu pasti berlaku. Semua berkenaan dengan peristiwa-peristiwa hari kiamat tu pasti berlaku. Bukan dongengan semata-mata. Pasti berlaku. Fama sya'at takhal ila rabbihi ma'ama. Apabila kita yakin benda tu akan berlaku, maka sesiapa yang mahu kebaikan diri untuk dirinya, dapatlah ia mengambil jalan dan cara kembali kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Iman dan amal soleh. Dah tahu dah pasti akan berlaku, maka kita kena pilihlah jalan mana kita nak pilih. Orang yang bijak pasti ambil jalan orang yang berjaya. Dengan amal dan iman dan amal soleh. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya dengan keterangan-keterangan yang tersebut, kami memberi amaran kepada kamu tentang azab yang dekat. Azab ni dekat dah. Kenapa? Apa yang akan datang tu dekat. Apa yang telah berlalu itu jauh. Kullu ma ata qarib wa kullu ma fata ba'id. Semua benda yang akan datang tu dekat. Kita akan menghampiri kan, dia mendekat. Benda dah lepas jauh dah lah. Ini lepas jauh. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Iaitu hari seseorang melihat apa yang telah diusahakan. Dan orang kafir yang akan berkata, wa yaqulul kafir, dan orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Sampai hari akhirat nanti tu, sampai hari kiamat, orang kafir akan kata, alangkah baiknya jikalau aku menjadi tanah, supaya aku tak dibangkitkan untuk dihitung amalan, menerima balasan. Orang kafir hok ingkar dulu, hok kita baca amma yatasaalu tu. Orang kafir yang ingkar tentang hari kiamat tu kata, bila tengok benarnya hari kiamat ni, Allah alangkah jadi tanah je lah aku lagi baik. Tanah tak kena hisab. Aku ni manusia kena hisab. Ada juga mufassir kata, kenapa dia berkata begitu? Sebab dia nak jadi macam haiwan. Nanti pada mahsyar nanti semua akan dibangkitkan semula. Semua manusia ke haiwan ke, semua dibangkitkan semula. Yang bernyawa semua dibangkitkan semula. Cuma yang dihisab manusia. Kambing makan apa tanaman jiran kita tu, dia tak kena soal. Dia tak kena soal. Kambing ditanduk kawan dia, pecah tanduk-tanduk. Kawan dia, member dia, pecah pala-pala tanduk member. Dia tak kena soal. Tapi dia kena bangkit nanti. Dia bangkit nanti. Jadi yang kambing yang menyodor kawan dia ni akan menyodor dia balik. Menyodor. Tapi tak ada perakhiran. Tak ada syurga ke neraka, tak ada. Akan sondor balik kawan dia ni. Dan akhir sekali mereka pergi mana? Jadi debu-debu. Jadi tanah balik. Sebab tu orang kafir tengok ke setengah mufassir kata, dia tengok kejadian ni, dia kata, alangkah bagusnya aku jadi macam tu. Dah selesai, dah balas-balas sini, jadi tanah balik. Kita tak selesai lagi. Mahsyar tu baru checkpoint pertama tu. Nak tunggu hisab tu bukan main lama. Kena tunggu syafaat Nabi tu nak mula hisab. Tunggu di mahsyar tu kan ramainya orangnya. Checkpoint pertama tu tak ada dah orang sanggup tunggu. Orang kafir pada nak jadi tanah ni, tak pergi lagi pada checkpoint seterusnya, hisab lagi, mizan lagi, sirat lagi. Tak boleh ke masuk syurga ke neraka tu. Itulah berkenaan dengan tadabbur surah An-Naba yang kita tengok sepanjang 2 sesi ni.
Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita faham dalam surah An-Naba ni menjadikan kita manusia yang beriman pada hari kiamat dan menjadikan kita manusia yang memilih jalan yang sebenar, jalan orang yang berjaya. Ambillah sebagai syurga itu sebagai motivasi untuk kita beramal, dan neraka itu sebagai motivasi untuk kita meninggalkan kemaksiatan, dan juga menjadikan amalan kita ni hidup berlandaskan mesti ada khauf dan roja. Khauf dan roja, bukan rojak kita makan tu, rojak tu. Khauf wa roja, mesti ada takut. Kita buat amal ni kita mesti takut, Allah terima ke amalan aku? Dia buat amal hari ni, Allah terima ke amalan? Dan mesti ada rojak, mesti ada harap, mudah-mudahan Allah terima amalan aku. Amalan kita ni mesti ada khauf wa roja. Dalam surah An-Naba ni ada takut, ada Allah SWT bagi ancaman, bagi peringatan tentang kiamat supaya kita takut, bagi syurga supaya kita harap masuk ke syurga. Harap tu kena ada. Jadi amalan kita atas muka bumi ni, walaupun amalan ahli syurga, tapi nak kena ada takut. Takut, terima keadaan ni. Harap mudah-mudahan Allah. Nak kena neraca tu semua dalam setiap amalan soleh kita. Tak boleh nak rasa diterima dah. Aku orang sembahyang, aku orang masjid, aku orang ngaji. Tak boleh, nak kena ada perasaan yakin sangat. Nak kena ada rojak, nak kena ada khauf. Itu juga disebut dia khauf minal jalil. Ini takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana datang pada Tuhan. Saya perlu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.